Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya membawa anda pergi lebih jauh lagi, marilah kita saling berkenalan. Mbak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Nama diberi Nur Ais Nazihah binti Rosman. Saya berumur 11 tahun. Saya dilahirkan pada tanggal 10 Januari 2014 dan merupakan anak keempat daripada 5 orang adik-beradik. Saya belajar di Sekolah Kebangsaan Datin Khadijah, Kuala Kangsar. Kod sekolah saya ialah ABB 4087. Pada masa lapang, saya gemar membaca buku cerita dan bersukan. Manakala, cita-cita saya pula ialah menjadi seorang penulis. Pada hari ini, saya berasa sangat teruja untuk kongsikan sebuah novel yang saya baca berjudul Rahsia Kaisara. Novel ini ditulis oleh Kuliana Syahimi dan telah diterbitkan pada tahun 2015 oleh Ana Muslim Sundan Berhad. Novel ini mempunyai 128 halaman muka surat dan dijual dengan harga RM10.90 bagi Semenanjung Malaysia dan RM11.90 bagi Sabah dan Sarawak. Harganya yang berpatutan membolehkan saya membeli novel ini. Terdapat 10 bab yang perlu dibaca untuk mengetahui kesudahan novel ini. Novel ini bertemakan kekeluargaan dan kemasyarakatan. Kerana malu dianggap miskin oleh kawan-kawannya di sekolah, Kaisara sanggup menipu dan berlagak menjadi anak orang kaya. Ayo kawan-kawan dengarkan cerita seterusnya. Kaisara berasal daripada keluarga susah. Setiap hari Khamis, Sabtu dan Ahad, ibu dan ayahnya akan menjual sayur-sayuran di pasar malam. Kaisara akan mengambil peranan untuk menjaga adik-adiknya semasa ketiadaan ibu dan ayahnya. Kesukaran hidupnya membuatkan dia tidak mampu untuk hidup mewah seperti kawan-kawan di sekolah. Namun begitu, dia mempunyai impian yang besar. Dia suka berangan untuk menjadi anak orang kaya. Kadang-kala, angan-angan itu menyebabkan dia suka berbohong dan meninggi diri. Kaisara sanggup menipu kawan-kawannya dengan menyatakan bahawa dia anak orang kaya. Suatu hari, pihak sekolah bercadang untuk mengadakan rombongan ke Singapura. Memandangkan ramai kawan-kawannya menyertai rombongan tersebut, Kaisara juga mahu turut serta. Tetapi, dia tidak mempunyai wang untuk membayar yuran penyertaan untuk mengikuti rombongan itu. Kawan-kawan mesti nak tahu kan bagaimana cara Kaisara dapat kawan untuk menyertai rombongan ini kan? Jam di dinding menunjukkan pukul 6.30 pagi. Hari ini, Kaisara akan memulakan rancangannya. Yuran rombongan ke Singapura perlu dikumpulkan dengan segera. Kaisara mengambil keputusan untuk ponting sekolah gara-gara rancangannya untuk mengumpul duit. Bang, tolong bang. Saya lapar. Dari semalam saya tak makan. Rayu Kaisara dengan nada yang lemah. Kak, tolong kak. Saya anak yatim piatu. Kesiankanlah saya. Suara Kaisara terus-terusan meminta simpati daripada orang ramai yang lalu lalang di situ. Tiba-tiba tangan dipegang oleh seseorang. Kaisara, apa yang kau lakukan ini? Kaisara terus mendongak melihat siapa yang memegang tangannya. Kaisara terkejut dan terus melarikan diri. Kak Ida, Sarah terpaksa meminta sedekah sebab Sarah nak cari duit. Kalau Sarah kaya, Sarah tak perlu bersembunyi. Sarah benci hidup Sarah. Kak Ida membiarkan Sarah meluahkan perasaannya. Kak Ida tahu keluarga Sarah susah. Tetapi dia tidak pernah membayangkan yang anak jirannya terpaksa menipu menjadi peminta sedekah. Air mata Kak Sarah terus mengalir. Dia begitu kesal dengan sikapnya. Begitulah rasa Kak Sarah selama ini. Nasihat yang Kak Ida beri telah banyak menyedarkan Kak Sarah. Keesokannya, Kaisara meminta maaf kepada kawan-kawannya kerana selama ini dia menipu. Kononnya dia anak orang kaya. Kawan-kawan Kaisara sedia memaafkan Kaisara walaupun pada mulanya mereka agak terkejut. Mereka sedia menerima kekurangan Kaisara. Pada mereka, berkawan dengan seseorang bukan sebab dia kaya atau miskin, tetapi sebab rasa selesa.
Akhirnya rasa Kaisara terbongkar juga ya. Alhamdulillah, Kaisara telah sedar dari perbuatannya dan kawan-kawannya sedia memaafkan Kaisara. Pengajaran yang kita boleh dapat dari novel Rasa Kaisara ini ialah kita perlulah sentiasa bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah. Yang menentukan masa depan bukan kedudukan, kekayaan atau kebahagiaan yang dicapai, tetapi ke arah mana anda akan bawa semua itu. Bak kata pepatah, biar miskin asal cerdik, terlawan juga orang kaya. Kawan-kawan jangan lupa dapatkan novel yang menarik ini ya. Sekian, terima kasih.